Okay, hai. Nama saya Sarah Ayuni binti Hamdan. Saya berumur 36 tahun. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Seberang Perai sebenarnya. Untuk projek ni, sebenarnya saya bermula dengan menjalankan aktiviti berkebun di kawasan rumah. Dan kemudiannya kami dapat tahu yang pihak Think City ada keluarkan satu geran, iaitu geran Seberang Perai yang ingin memberi nafas baru kepada pekan kecil di Seberang Perai. Jadi kami pun memohon dengan projek kebun didik komuniti SPS, iaitu kebun yang projek ni apa yang kami ingin lakukan ialah kami wanita-wanita yang merupakan ahli kebun komuniti ni akan melatih para pelajar untuk berkebun secara organik, dan kemudian kami para suri rumah ni akan menjadi fasilitator masuk ke sekolah dan bantu mereka untuk bina satu kebun mini di sekolah masing-masing. Sebenarnya faedah yang kita dapat daripada berkebun ni bukan hanya pada diri kita saja, tapi di peringkat komuniti juga. Sebab pengalaman kita apabila kita sama-sama berkebun secara berkumpulan, dia pertama sekali kita dapat hasil yang segar, keduanya kita dapat menjana pendapatan, dan yang ketiganya sebenarnya ia mewujudkan satu ruang interaksi sosial antara kami. Jadi saya nampak ruang interaksi sosial ni sebenarnya dia memberi kita satu kelebihan, iaitu kita mampu menghadapi apa juga cabaran seharian kita apabila kita ada satu kumpulan sokongan. Jadi saya dan kawan-kawan fikir kita tahu ada macam beberapa masalah dalam sistem pendidikan kita dengan isu buli dan sebagainya, dan kita dapat ini mungkin berkaitan dengan kekurangan interaksi sosial yang positif. Jadi apa kata dengan Geran Seberang Perai ni kita cuba replicate apa yang kita rasa dekat sini dengan kita buat satu ruang di sekolah yang para pelajar, para guru, para staf dapat sama-sama berinteraksi melalui aktiviti pertanian organik. Kita dah pergi ke beberapa sekolah dengan latar belakang sekolah yang berbeza. Jadi sebenarnya kita nampak yang macam contoh sebuah sekolah lah yang para pelajarnya boleh katakan macam para pelajar yang agak nakal juga. Tapi sebenarnya apabila mereka diberi tanggungjawab untuk menjaga kebun, sebenarnya mereka ada jadual, kita nampak mereka boleh ikut jadual yang diberikan. Jadi kita ni macam apabila kita nampak ada pelajar yang tak minat untuk dalam aktiviti dalam akademik. Kalau kita nampak ada pelajar yang tak minat dalam akademik, itu bukan bermaksud mereka ni tidak boleh kita salurkan pada bahagian lain yang juga penting dalam pendidikan. Mungkin pendidikan bukan hanya tentang matematik, sains dan sebagainya, tapi juga aktiviti berkebun, pertukangan. Sebab nak bina kebun pun kena bertukang, ada yang bancuh simen. Kita nampak kemahiran mereka di sudut yang itu. Dan mungkin kita boleh lebih menghargai kemahiran mereka, sebab apa yang mungkin yang saya rasa yang menyentuh hati dan mungkin kita tak hargai sebelum ni, ada pelajar tingkatan 4 yang boleh bina satu kerusi batu untuk kebun. Jadi kalaulah kita nampak dalam umur 16 tahun mereka boleh buat benda tu, dan kalau kita bagi mereka peluang untuk menjana pendapatan dan buka peluang lebih besar untuk mereka gunakan kemahiran mereka, jadi apa salahnya kalau kita bagi sokongan ke arah tu. Yang pertama sekali, terima kasihlah atas inisiatif yang baik untuk memberi nafas baru pada pekan kecil. Jadi kalau cakap tentang memberi nafas baru ni bukan hanya secara fizikal, tapi juga kepada peluang-peluang yang dibuka kepada individu dalam komuniti. Contohnya macam wanita, masyarakat kadang-kadang mungkin memandang suri rumah ni tak mampu nak menyumbang kepada masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kami diberi peluang, kita boleh menyumbang. Bukan kita ada masa, kita ada masa. Tambah pula macam kami para suri rumah yang anak-anak dah mula bersekolah, kita memang boleh menyumbang pada komuniti asalkan kita diberi peluang. Jadi sebagai contoh, wanita-wanita ni, kawan-kawan kebun, kita dapat peluang untuk menggerakkan projek ni. Kita dengan sangat committed, 1 bulan 2 hingga 3 sekolah kita masuk. Jadi kita plan, kita rancang projek, kita masuk ke sekolah, meningkatkan kita punya keyakinan diri juga. Wanita bukan tak nak kembali ke dunia pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kita mampu sediakan satu peluang untuk mereka menjana pendapatan daripada rumah, itu adalah peluang yang lebih baik untuk kita gerakkan ekonomi wanita. Sebab kalau wanita mungkin nak keluar ke tempat kerja, ada isu-isu lain yang akan datang lah. Jadi kalau antara isu yang saya nampak lah dekat negara kita, mereka katakan yang peratusan wanita walaupun berpendidikan tinggi tak mahu ke sektor pekerjaan,
Bukan sebab apa, sebab kalau boleh disediakan satu peluang yang lebih fleksibel untuk mereka menguruskan rumah pada masa yang sama, menggerakkan, ekonomi, jadi itu bukan benda yang mustahil. Pada masa akan datang, apa yang kita boleh nampak ialah sekolah dan juga mungkin, pelajar-pelajar dengan, pelajar-pelajar berkeperluan khas ni, kalau nak menggerakkan ekonomi pun saya rasa tak mustahil kita boleh bermula di sekolah sebab mereka ada masa dan mereka ada ruang dan ada bimbingan para guru juga di sekolah. Jadi kalaulah kita dapat wujudkan satu rangkaian lah untuk penghasilan sayuran yang organik dan untuk dijual untuk membekalkan pada kawasan setempat, saya rasa itu satu idea yang bagus. Untuk wanita di luar sana sebenarnya terutamanya suri rumah, saya suri rumah, rakan-rakan saya yang menggerakkan kebun dan juga projek ni adalah suri rumah sebenarnya. Jadi untuk para suri rumah, saya harap kita jangan rasa kita tak mampu nak menyumbang untuk masyarakat. Walaupun mungkin sekarang ni anak anda masih kecil, anda mungkin tak ada peluang nak keluar ke rumah dan menyumbang. Tapi sabar, dan mungkin boleh cuba dulu apa-apa buat di rumah dulu. Contoh kalau nak berkebun di tepi rumah dulu. Nanti bila anak dah besar sikit, kita sama-sama boleh berkebun bersama kawan-kawan dan boleh menyumbang untuk bukan hanya masyarakat tapi juga untuk ekonomi keluarga dan juga diri.